dekat sini. Sini ada tab ni kan. You tekan by default dia dekat setup. Alright. Setup ni pun under setup dia ada banyak lagi settings lah. Kalau you nak check you punya communication, let's say I cabut ni I cabut network ni Macam PC ya. Dia akan tulis disconnected tau. Okay. Means tak ada communication dengan switch atau device-device lain. So ini untuk troubleshoot lah. I cucuk balik kabel primary. Respon Macam digital. Selalunya communication macam ni dia ambil masa sedikit. Dah digital sekarang memanglah PC So lah. you nak Cepat check, lagi. you pergi dekat IO device. Alright. So IO device sini akan indicate. Ada blinking. Alright. Okay, connected. Alright. So kita pergi kat device mount. You punya IO box kat sini dia akan indicate. Alright. Ini I punya komputer. Mana kalau tambah IO Dia akan keluar display lah. kat sini dah. So let's say you ada device lain, let's say Shure, you boleh ada list dekat sini macam-macam. Oh, boleh pilih. So Rio, you boleh communicate dengan mixer lain. So ni semua list dia lah. Kalau ada Shure, Oh ni yang kalau kau cakap tadi tu kan, pakai mixer lain. Dia sync pakai yang dia bagi tu lah. tapi ni virtual baru. Kalau you nak tengok dalam network you, apa yang wujud dalam network you yang cucuk dekat switch you pergi dekat device list. Nanti dia keluar sini lah. Oh ni yang sekarang ni. Yes. So T-series is power soft lah. T-series T604 you punya amplifier untuk top you. Alright. Dual kanali ni 1604, D1604 ni you punya sub punya amplifier. D804 is front field punya amplifier. So dari segi ni bila I cabut balik, sini dia dah list down tau. You boleh tahu Tak ada. kita punya network ada Connected ke tak? connect dengan device ni semualah. So Julian DVS ni I punya laptop. So bila I cabut primary, let's say lah halfway switch ada problem, shut off ke apa, nanti ni semua tak akan muncul tau. Dia tak jumpa. Okay. So if like this, tak ada. Yang Julian datang. Atas sekali. Oh cabut dua-dua ke? Tak, I cabut. Julian saja sebab I Sebab cucuk tu dekat direct. sebelah dia. So if like this, bila okay maybe kawan tak on something ke Kat stage box tu. stage box tak salah on, satu ya. amplifier tak hidup. hidup. Jadi kita nampak lah kat situ yang mana Ya. satu tak hidup kan. Tapi untuk tahu sistem you memang sepatutnya function how it supposed to, dia patut list semua ada lah. List ada lah. Mana yang tak ada kita tahu lah yang mana masalah. Yang tak ada tu lah yang masalah. And problem pun tak boleh. Sini and tak. Kalau satu device problem takkan senarai lah. Ya. Power dia tak nyala. Kalau Dia M tak, kalau M dia tak hidup atau dia punya Signal ni tak apa kabel internet tu tak rapat, dia takkan timbul. Jadi kita tahulah, kita check dia punya kabel apa Default ni semua. memang kita tahu dah ada 1, 2, 3, 4. 4 buat yang tu yang ni. Okey 4. Ni 4 ni memang kena ada. Kalau tak ada tak ada, Ah. dia, mana ni tak sambung lah. Hidup ke tak sambung. Alright. So nak pergi page ni, you pergi balik home, I tunjuk balik. Pergi home, pergi atas ni ada tab ni kan. So you cari by default is dekat setup. Okay. Kalau you buka board ni masa fresh dia pergi kat sini tau. So you pergi dekat IO device. Oh, kita tahu dia connected ke tak. Okey. Kalau another thing untuk network related is network. Network pula untuk tepati for mixer control dengan untuk device control, bermaknanya maksud dia is another network port kat belakang ni. Dia punya logo pun macam ni. Okey. Untuk you cucuk you punya router untuk control dengan iPad atau you punya laptop.
Untuk sebab mixer ni you boleh dekat rumah you boleh buat you punya routing, then you push design tu masuk dekat dash. Alright. So for mixer control, you boleh set lah static ke DHCP. Right. Yang apa orang kata app tadi, dia router tu pakai browser ke atau kena ada app kena install? You kena install apps. Okay. So yang penting yang ni lah, yang tadi tu dekat IO device. IP tu memang kena set default. Yang mana? Kita set Dia fix IP. fix IP ke? You ada option. You ada option either or. Untuk ni, sorry, pergi balik setup. Okay, dekat under IO device, you boleh set lah. Kalau you ada banyak konsol, you boleh set mixer ni ID dia nombor berapa. Biasanya kalau main mixer kita set 1 lah. Kalau you ada another mixer, you boleh set 2, 3, 4. Alright. Okay, leader tak perlu. Okay, device mount dekat sini. Kalau you punya IO, you punya stage box ada communication dengan board, dia akan appear macam ni tau. Kalau let's say dia appear macam ni, ada virtual, maknanya sama, tak communicate lagi, tak link. Okay. Alright. Dia sepatutnya tak ada tulis virtual ni. Tak ada Virtual ni macam kita masukkan apa device dulu. Virtual lah, benda yang kita tak ada. Let's say kan, kita ada Shure punya wireless receiver. Mic lah ni, receiver dia. Untuk board ni kita boleh control. Kalau you ada ULXD ni, kita boleh mute dia. Kan receiver tu jauh kan. Ni virtual lah, kita letak dia macam-macam. Ni semua virtual ni maknanya tak ada link lagi. Let's say kalau you ada device ni, you cucuk kat network you, virtual ni dia hilang lah sepatutnya. And then you can control. Alright. So and then second step, nak make sure you punya board boleh control IO. Sebab kita perlu control IO tu, kita kena bagi dia commands. Sebab at times you nak hidupkan phantom power, dia punya IO tu sama macam belakang ni lah. Tapi kita sekarang IO tu kita kena hantar information. So you can set, you boleh control dia. Alright. Sekarang kita hantar 48 volt. So you boleh disable lah. So sepatutnya sini dengan indikator dekat sana, lampu tu dia kena tally lah. Menyala. Dia kena Blinking tally. sama. So set from that, dia akan tulis controllable. Maksudnya you boleh control lah. And then synchronize. Synchronize kena ada lampu hijau ni. Kalau ada blinking on the right side, ada orange, macam ada communication issues. Alright. Aside from that, under device list, kalau you nak troubleshoot, suruh one of your guys pergi tengok. Kalau you tekan button ni, identify ni, dia identify these features untuk, let's say you ada banyak IO lah. And then apa nama ni semua, serial number dia ni you tak tahu mana satu. So sebab number dia pun 1 to 16, second IO you pun 1 to 16. So you nak determine mana satu ni. So you boleh tekan device identify. Macam I tadi communicate dengan Chan ada lampu tak? Blinking tu. Kira Ada link sana lah, maknanya test. memang ada communication lah. So it's good. Right? So Chan kata okay, cantik, ada blinking. Maknanya kita punya input dengan output memang sepatutnya tally dengan sana. Alright? So I try to cepatkan training ni. Aside from that, untuk troubleshoot wise, you yang abang ni tanya hari tu, you nak line check, you oscillator. So nak pergi oscillator is here. You pergi yang ada gambar headphone. So under monitor ada pelbagai lah. By default dia akan pergi sini, monitor. Alright. Monitor, Q, oscillator and Macam talk tab. back. Ni ada pelbagai lah function dia. Saya tak akan explain semua. Saya akan explain oscillator dulu. Oscillator dia akan hantar noise tau.
So noise lah, you ada option nak hantar pink noise which is full band of spectrum. So sama level dan semua frekuensi ada. So it's good for you to check you punya speaker whether high frequency blown ke, woofer problem ke, subwoofer patutnya bunyi rumble, tiba-tiba bunyi high frequency, mana datang hantu ni? Pelik lah kan. So kita kena ada full spectrum of the noise. You boleh hantar sine wave, itu specific tone, alright. And then burst ni pop, alright. Burst ni elok guna masa you nak set delay lah, sebab sistem kita nak sampai semua audio tu sekali serentak, bukan pop macam tu kan. So burst ni elok lah features dia. So untuk pink noise, let's say now kita nak check house kita, front of house. So you select, yang ni kena careful lah. You select mana you nak hantar noise tu, which is stereo. In-house je lah hantar. Yup. Alright, kita hantar. Output ni you boleh set level dia. Alright, berapa kuat lah. So you pun boleh determine level dia, berapa banyak you nak hantar. Alright, so kita hantar kat master. Kenapa tak bunyi? Sebab kita tak on dan tolak fader naik atas. Alright. Tapi lagi satu function you kena set output ni, baru ada. Alright, ni line check lah. Kalau kita nak check kiri okey ke tak, kiri saja kita disable kanan. So you boleh select. Alright. Alright. So serentak lah. Sama dengan monitor. Kalau kita dah set betul-betul, kita pergi output, mix, kita turun dulu, set mon pun patut ada bunyi lah. Alright, ni line check lah. Okay, cantik, semua ada. Alright. So you pun kalau nak cepat, you boleh just select kat sini, dia automatically dia select. Kalau nak select master tadi, nak sub tak boleh kot, yang tu dia high frequency, sub dia low. Burst tadi kot? Ada. Okay. Kalau burst dia jadi, dia bunyi macam ni. dah lah buat J-Con ni. Macam bunyi guru. Sebab dia low kan. 16K. Aku dah bunyi. Tak on. Low frequency boleh burst kan? Takut dia mid dengan high je. Rosak. Yelah. Kalau dia burst, No, dia ni Bawa kopi ya. mau kopi Zam, RM6, takkan ngantuk. Cik bila tak tendang mesin tu je. Tak jadi. Tak keluar tendang. Hang lepas Zam beli. Oi, jerawat. Dapat sangat ni. Benda ni nak main kena mengaji tu. Kalau kena peti tak. Tak kena kot. Bawa balik. Bawa kopi kalau tu. This is burst. To sub dia kena Sub dia low, low frequency. Tu. Macam drum punya kick ah. Guru. jadi. Alright. Dia dah So but most of the time untuk line check you just use big noise lah. Yelah mudah. Pink noise dah sedap. Kalau dia dah dia. Yelah. So same untuk you punya OD left, OD atas, untuk luar you nak line check okey ke tak, and then you boleh set leveling dia. You boleh set lah mana level dia sesuai untuk luar kan. Okay. Tahu tak? Kena beli balik lah. Walkie-talkie. Okay, untuk monitor is fine.
Oh good. What else yang crucial? Boleh gitu. Patching. Yang macam kita orang dulu. Apa lagi ya? Yang kecil tu jadilah. Oh, Okey, yang kecil tu abang cantik. ni punya request dari tadi. Reverb.